Ini semua tuan punya pasal lah ni. Alah, apa pula? Saya nak kena repeat balik SEM saya. Engkau lah. Minyak rambut kau ambil, minyak rambut kau ambil. Orang pun kau nak suka. Tak ada, kali ni saya nak tunjuk ke pengarah yang saya boleh buat kerja. Saya nak dapatkan for example tu. Hei, kau selesa ni aku jadi kau je supervisor. Buat macam tu, jangan malu tu. Baik tuan. Kau jangan keluar kabut macam tu. Mak saya suka marah boleh jadi macam tu. Tuan. Tuan tengok ni. Asparagus ni. Packaging dia memang daripada Batu Cave. Tapi sayur ni daripada Sabah. Sayur lokal. Sayur lokal ni. Makan di sebatang ni dah boleh cakap Sabah macam saya. Oi nak, apa itu? Kau sini kau, kemari kau jom. Tuan tengok ni. Ni pun salah satu barangan lokal juga tau. Ni barang lokal kau cakap ni. Aku tahu ni barang lokal yang kau cari tangan aku ni. Aku dengan kau sabar je, kau tahu. Ya, tahu. Tapi tuan kena dengar cakap saya ni. Memang aku dah dengar ni. Ini bila aku boleh turun ni? Cik, saya dengar ni pasal Sabah kan? Kebetulan saya pun nak pergi Sabah. Cik pergi Sabah ke? Sabah tak apa lagi. Saya pergi Sabah sebab saya tengok saya nak pergi barang-barang ni. Nak pergi sana tak pernah pergi Sabah. Nak pergi barang-barang lokal. Borak now kau ni. Dia memang buat kat Ranau je. Dia buat dekat kompleks sukan. Dekat Ranau Sabah. Dia ajar Carnival KPDN Zon Sabah. Saya nak pergi sana cik. Paling pokok cik boleh tolong saya ke apa-apa barang produk lokal. Tuan, cotton bike tu lokal produk ke atau macam mana? Dia barang-barang tu ikut kat mana dia buat. Hasan, kau nak cari? Saya nak pergi beli cotton bike lah. Kau tinggalkan aku kat sini. Jom ramai-ramai jelajah Carnival KPDN Zon Sabah. Support barang lokal. Jumpa saya dekat sana. Anda cakap dengan siapa? Oh, cik nak ke? Saya pergi cari kejap. Gila budak ni. Cik, gula memang barang kawalan cik. Cik, kalau gula, kalau cik nak tahu. Jangan ikut.